Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dan ini untuk kelas yang terakhir lah untuk sesi pagi Ramadan 2025, modul 1 sesi pagi Ramadan 2025. Sepatutnya Ramadan ni kita cakap yang tahun hijrah dia kan. Tahun hijrah dia berapa? 1446 kan tahun ni. Yep. Ha, Ya, betul. 1446. Jadi kita bayangkan itulah maknanya tahun hijrah ni dikira daripada tahun Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi maknanya bukan waktu dapat wahyu tapi ketika Nabi berhijrah. Daripada situ dikira tahun hijrah itulah. Dan yang mencetuskan untuk mengira tahun hijrah ni ialah Umar radhiyallahu an, yang macam kata kita kena ada macam satu sistem lah, macam tu. Jadi bermula maknanya segala sejarah tu bermula daripada situ. Walaupun Quran sebenarnya turun boleh awal lagi daripada itulah, maknanya 10 tahun sebelum hijrah kan. Nabi kan 13 tahun. 13 tahun yang awal tu Nabi SAW dapat wahyu di Mekah lah. Masa tu Nabi di Mekah. Kemudian lepas tu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah tu ialah hijrah. Maknanya perjalanan macam itulah dari segi sejarah. Jadi saya ni sebab memandangkan ni kelas yang akhir, kita sepatutnya ingat nak buat, kita dah buat dah, saya dah semalam kita dah tunjukkan cara-cara bagaimana sahabat-sahabat boleh buat terjemahan sendiri, boleh kongsi dengan rakan-rakan ataupun nak buat exercise yang seterusnya. Jadi didapati kan, mungkin disebabkan tu bila saya panggil-panggil tu ada yang terus rasa cuak lah, jadi macam terus tak datang ke ataupun terus takut lah saya panggil. Tapi sebenarnya dia bukanlah macam tu ya. Sepatutnya kita janganlah rasa takut. Macam sebelum ni pun saya tak pernah juga apa panggil, tak adalah kata paksa, tak ada, kalau tak mau, tak dapat, tak ada masalah, boleh je. Maksudnya tak apa, benda ni pelan-pelan. Jadi dengan tujuan macam tu, saya nak berkongsi sikit lah. Macam sahabat-sahabat yang ada ni, yang baru. Okey, siapa yang betul-betul baru, maksudnya tahun ni baru masuk perkara ni, masuk belajar modul 1 ni. Saya boleh sebutlah yang ada pada pagi ni, iaitu macam Kak Nora, Puan Nora Abdullah, Kak Maria, Kak Haritah, maksudnya baru dalam Ringkas ni. Kemudian Puan Fiza Yusof, baru. Puan Zarina, Puan Filza, semuanya dah pernah, maknanya Kak Laila, semuanya Dr. Ro, Kak Ro dengan juga Makcik Ani, semuanya dah pernah. Mungkin ada yang daripada awal lagi, daripada Ramadan 2023 macam tu. Betul tak? Kita start daripada 2022 kan? 22, 22, 23, 24. So ini ke tahun yang keempat lah Nahu Ringkas ni. Jadi sebagai menghilangkan kegusaran. Selalu orang ingat susah, selalu kata macam susah, payah, tak boleh, jadi takut. Kita kadang saya tanya pun semua orang dah jadi macam lari. Jadi saya buka lah maknanya hari ni, kelas pagi ni untuk kita berkenalan dan juga kita tanya. Boleh kita tanya pada sahabat-sahabat kita yang ada berpengalaman. Macam Kak Rosna, Kak Laila, ramai juga yang pagi ni berpengalaman lah menterjemah. Kak Rosna belum lagi try menterjemah betul-betul dengan saya, tapi Kak Rosna banyak kali datang masuk belajar. Betul tak Kak Rosna? Jadi boleh tanya dengan sahabat-sahabat semua boleh. Nak buka kamera pun boleh, tak ada masalah. Dengan Kak Rohizah, Dr. Rohizah Halim, dengan juga dengan Nuraini Yusof. Ini saya yang lebih mesra dipanggil dengan gelaran Makcik Ani.
yang Makcik Ani yang selalu menulis anekdot tu. Boleh kita maksudnya tanyalah apa yang muskil ke. Boleh, mana saya nak mungkin dapat pandangan dari orang lain. Kadang-kadang orang kata apa, "Tak, teacher mestilah dia kata senang. Teacher mestilah gini, teacher. Jadi saya harap hari ini saya panggil um, Makcik Ani dan juga Kak Ro untuk kongsikan sedikit pandangan dalam belajar Nahu Ringkas ni, belajar Quran ni, apa yang dan saya buka lah, maknanya ke sahabat-sahabat boleh tanya dengan mereka ya, boleh tanya dengan Makcik Ani, boleh tanya dengan Kak Ro sebagai orang yang menerima pelajaran ni. Okey, dari macam tu. Jadi siapa yang nak mulakan bertanya ni? Kak Nora ada nak tanya? Kak Nora nak start kelas ngaji kejap lagi lah no. Oh, dah nak pergi pula. Oh, Masya Allah. Start dulu, saya dah sampai. Saya nak ngaji dulu. Oh, ya ke? Okey, Dengar. okey, Tapi okey, saya okey. akan dengar jugalah. Okey, okey. Baik. Okey, ada yang lain? Kak Eza ke? Kak Zarina. Walaupun dah ada pengalaman, Puan Harisa. Kalau nak tanya, silakan. Ataupun Kak Kamaria. Tak ada rasanya. Tak ada? Tak ada nak tanya? Rasa mudah? Tak Belum adalah rasa, lagi. Belum lagi nak tanya. tak adalah rasa mudah, tapi macam saya ni slow learner, tapi nak tahu juga dia punya teknik nak dapatkan apa ni, nak dapatkan teknik untuk macam nak ingatkan lah, walaupun dia fa ke la ke min ke fi ke, tapi kadang-kadang sekali lalu dapat, tapi besok tak dapat lagi, tengok balik, lepas tu besok boleh buat, lepas tu nanti tak boleh buat balik. Dia kata macam ada macam kira macam frust juga lah, tapi lama-lama saya cuba juga lah, tak nak lah macam tak istiqamah kan. Kita belajar ni nanti jadi sia-sia lah kan, sebab tujuannya apa, tapi saya berterima kasih pada Izzah lah sebab dia rekomenkan. Kalau tidak, saya tak adalah nak, dia yang selalu push saya, push. Jadi saya paksa diri saya cuba. So tak naklah macam sia-siakan macam tu, nak istiqamah. So Alhamdulillah dapat sampai dah page 3, ni nak masuk page 4. Saya akan try buat sendiri dah tanpa tengok balik. Saya buka balik. Lepas tu bila saya semalam check balik yang ayat berapa yang semalam 7 dengan 8 kebanyakan semua betul lah saya buat. So saya rasa macam happy. Saya rasa Masya Allah. dia tu macam nak nangis lah dia. Masya Allah. Itu dah macam tak sangka pula boleh buat kan, walaupun 1 ayat 2 ayat. Macam tu. Tapi saya nak istiqamah lah sentiasa. Kalau ada kelas saya nak masuk. Jadi kita akan ingat benda tu everyday kan. Kalau tak masuk tapi lepas tu tinggalkan macam tu, macam sayang lah kan. Tak gunakan apa yang teacher Aida ajar, memang benar manfaat bagi saya lah. Saya tak pernah jumpa cara yang mudah macam ni untuk belajar bahasa Arab. Dulu saya pernah belajar tapi dia punya teknik lain. So macam tu, macam menghafal. So saya memang tak boleh nak menghafal. Jadi kalau teknik macam ni sikit walaupun pendek, tapi kita boleh dapat kan. Bila kita baca Quran, kita dah tahu ni apa, fi apa dalam, min apa daripada. So daripada sikit tu lah, walaupun dia punya vocab tu saya tak boleh nak dapat semua kan. Tapi Alhamdulillah lah. Nanti kalau ada bengkel saya akan pergi lagi, ada bengkel saya pergi lagi, kalau ada kelas saya masuk lagi. Masya Allah. Sebab ada masa kan, ada ruang. Allah bagi ruang untuk saya belajar. Cuma harap kita tak bosan tengok muka kita kan. Tak rasa bosan kan? tak ada rasa macam boring. Walaupun First time tahu satu ayat tu rasa macam memang menangis lah, memang keluar air mata lah kan. Macam macam kita tak sedar. Syoknya. Tak sedap. Betul kan? Macam tak sedap. Dah dapat dah. Boleh ingat lah. Lepas tu besok buka balik.
dah dapat lah cakap, boleh ingat. Macam tu. Macam Tak perlu dia automatik ingat benda tu. Walaupun kita ulang-ulang, kadang-kadang lupa, kadang ingat. Tengok balik, ulang balik macam tu. So itulah. Saya nak tanya maknanya macam Zarina tak ada basic lah, sekiranya macam tak ada basic kan masuk. Tak ada basic langsung. So memang tak pernah belajar. Pernah lah belajar bahasa Arab, tapi 10 tahun dulu macam memang dah lupa lah kan. Tak ingat dah apa benda. Cuma kita tahu ayat Bismillahirrahmanirrahim apa dia artinya. Macam tu je lah kan. Macam Fatihah kita tahu apa kita boleh terjemah sikit-sikit bila kita baca, kita solat tu kan kita tahu. Tapi lebih-lebih tu kita tak tahu. Macam tu. So macam yang ni kita akan tahu lebih detail. So saya macam terharu lah. Macam rasa umur dah 60 pun boleh pick up sikit-sikit. Macam tu. Jadi kalau dari segi nak tanya teknik tu, nak tanya ke? Nampak nak tanya pada Kak Rom. Boleh panggil Kak Rom. Macam dah betul dah tu Puan Zarina buat tu. Teknik macam mana nak lebih boleh terus macam pick up lebih laju ke, macam mana teknik nak ingat, macam fi'il nak ingat macam mana, jar macam mana nak ingatkan, ataf tu macam mana nak ingatkan, macam tu. Dia punya teknik nak lebih ingat, lebih detail macam tu lah. Yang walaupun teacher ada dia ajar spesifik, tapi saya nak lebih macam yang lebih senang nak ingat macam tu. Berlatih. Rasanya berlatih banyak kan. Baru ingat. Ada yang betul-betul baru ada nak tanya tak? Apa-apa? Yang betul-betul macam Puan Harisa Kamariani semua belum pernah jumpa pun saya. Puan Aina Munawarah baru masuk kalau bertanya-tanya kenapa kita tengah buat apa ni? Dia tengah macam berkongsi lah. Kita dah nak menutup tirai. Kita dah nak tutup yang sesi pagi ni modul 1, maknanya kelas terakhir kita untuk bulan Ramadan ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, saya jemput sahabat saya yang kiranya sebenarnya daripada zero juga macam Puan Zarina ni, Puan Dr. Rahiza dan juga Nuraini Yusof ni, Dr. Nuraini Yusof, Makcik Ani. Jadi kita panggil Makcik Ani, jadi boleh tanya. Kalau kata macam kok mana Makcik Ani sekarang dari dah boleh terjemah secara langsung lah daripada Mushaf Madinah tu. Jadi mungkin kalau nak tanya silakan Dr. Ro ke. Berapa lama naknya Makcik Nuraini boleh buat secara keseluruhan tanpa tengok muka, tanpa refer. Berapa bulan? Tanya Makcik Ani Makcik Ani. Mana Makcik Ani? Makcik Ani. Oh, Makcik Ani. Makcik Ani. Ke Rohisa ke Rohisa Rohisa. Makcik Ani. Lama boleh mahir. Saya ni berbanding dengan apa kawan-kawan yang macam Puan Zarina. Saya rasa saya lagi lama teacher perjalanan. Berapa round saya masuk kelas modul 1 memang tak boleh terjemah. Memang macam tak pernah lah rasa nak give up kan. Tapi lama lah boleh nak boleh macam confident sikit tu, bila tengok tu kita ingat perkataan yang kita pernah jumpa, kita akan ingat kan. Ada juga yang kita jumpa balik kita dah berubah dia punya bentuk tu, kita tak ingat juga kan. Kalau kita jumpa dia sebagai apa tu, kita kata fi'il tu, lepas tu kita jumpa dia sebagai yang bentuk isim tu kan, kita macam dia ni kan, lepas tu tengoklah, cuba teliti tu, tapi lama nak dapat ingat. Cuma saya teacher tolong, teacher bagi buku, suruh saya penggal. The first step yang saya rasa saya dapat tu ialah bila saya boleh nampak. Macam kalau kita tengok Quran yang biasa ni kan, kita boleh nampak macam seketul, ini fi'il, ini isim, ini kan, sebab walaupun bersambung tapi kita dah boleh nampak, that's one kalimah, kita tak tahu lagi masa muda-muda tu kan dia punya makna tu kan, tapi kita boleh nampak yang tu pun seronok, macam besar rahmat dan rasa masa tu.
Memang macam tu lah dia mula-mula dia nampak yang tu, dia nampak seketul tu. Lepas tu baru lepas bila nampak seketul tu baru kita lebih mudah untuk apa tu untuk kenal apa tu makna-makna tu lah perkataan tu. So maknanya memang proses dia lama lah, bukan macam 3-4 bulan terus dapat semua semua tu kan. Saya rasa semua orang, kalau orang rajin dia cepat kot. Orang yang rajin buat revision. Tapi lah rajin sangat, kadang macam separuh buat macam sakit kepala. Stop sekejap, lepas tu tak boleh give up, buat lagi besok. Ya. Saya Kan? tak lah, saya seminggu sekali je dengan teacher kan. Saya harap seminggu sekali tu mana nak dapat kan, tu yang agaknya saya lama kot. Ada orang rajin tengok rakaman, tengok balik kan. Saya nak kena ada dengan teacher kalau rakaman tu Betul. tak rajin. Kadang-kadang rakaman tengok separuh je, lepas tu dah Ada distraction kan. lepas tu ada apa gangguannya yang lain. Okey. Kita dah dengar tu. Okey, yang lain macam mana? Ada pertanyaan? Wan Aina Munawarah tadi dah keluar ya? Okey. Mungkin Kak Kamaria ada nak tanya? Tak ada. Masih digest banyak, kena ingat dan mesti banyak berlatih lah. Ya, betul. Key point dia memang kena banyak berlatih dan jangan give up lah. Ya. Macam kalau kita kena ingatkan dia punya lagi satu ganjaran Allah. Dia punya end game tu. Tu Makcik Ani baru mari. Tak dengar buka mic. Mic Makcik Ani. Tak dengar tu. Tadi cakap kita tak dengar. Saya yang mula-mula tu saya buat latihan tulis je, saya salin balik. Kan yang teacher bagi petua yang, bukanlah petua macam teacher kata okey, salin balik. Lepas tu penggal. Ataupun penggal lepas tu salin balik. Kan yang hak kita penggal tu kan. Itu rasa first step lah kot bantu yang kata nampak seketul-seketul tu. Malam tadi saya ada buat macam satu exercise ya. Exercise tu dengan kita bila kita belajar Quran ni kita tak boleh lari daripada tadabbur. Kita jangan belajar sekadar kita nak tahu nahu tu je. Dia maknanya nahu tu nak buat apa? Contoh, kalau kita belajar tajwid untuk apa? Kita nak betulkan bacaan. Kalau kita dah betul bacaan untuk apa? Dia mesti back to the end game kita tu. Apa dia tujuan dia sebenarnya? Kenapa kita betul-betulkan sebutan kita? Kenapa? Mesti supaya kita baca yang betul kan? Kita baca betul. Kalau kita baca betul, kita tahu pula kalau kita salah sebut, maknanya dia boleh mengubah makna. Jadi kat situ, sepatutnya kita akan sama juga bila kita belajar terjemahan tu. Apa guna belajar terjemahan? Supaya kita nak tahu makna. Supaya kita dapat message apa yang Allah bagi tahu kat kita. Jadi malam tadi punya kelas tu ada cara. Allah dah bagi tahu kat kita lah. Maknanya melalui surah Fatihah tu. Macam mana ada teknik dia. Tapi sebelum saya pergi kepada teknik tu, kita selesaikan dulu apa yang tadi ni. Puan Zarina tadi tanya dengan Makcik Ani. Tentang apa tadi? Apa ni Makcik Ani? Teknik. Makcik Ani tadi dah buka kamera, lepas tu tutup balik. Sebab boleh. Teknik yang paling mudah sekali nak buat. Walaupun teacher dah rasa yang tu dah detail, tapi saya nak kalau boleh nak ingat yang lebih mudah diingat. Makcik Ani. Ada teknik Makcik Ani? Teknik tak. Makcik Ani ni tak boleh nak kata teknik tertentu tu tak adalah kan. Tapi Makcik Ani kira kalau ada bengkel, Makcik Ani pergi bengkel. Apabila Makcik Ani di Kuala Lumpur lah. Dan apabila ada kelas, tak apa orang kata, akan join lah. Walaupun modul 1 ulang berapa kali pun tak tahulah. Ya, tapi artinya buatlah. Kita tak tahu kita punya usaha tu dekat mana nanti yang menjadi.
Dan kalau tengok buku ni pun dah, modul ni pun dah renyuk-renyuk dah ni. Pasal apa? Kadang kan bawa merata kan. Jadi selalu tengok. Itulah. Nak kata pandai, dia tak pandai lagi. Bila ustazah seregah terus hilang. Tergah. Maksudnya apa ni? Padahal bukan tak tahu nakis ke apa ke kan. Tapi bila tanya memang tak boleh jawab. Cuba bayangkan pada masa ini Makcik Ani ni kira dari awal lagi. Dari awal. Sebelum Nahu Ringkas ada satu kaedah lagi kan. Yang 19 tu lah ada kaedah tu pun join juga. Tapi kadang-kadang tu kamu dengan engkau pun silap. Jadi kira tak apalah. Kan yang mana silap kita perbetulkan. Lama-lama boleh kira ikutilah. Dan satu lagi bagi Makcik Ani, konteks tu sangat penting lah. Konteks bila kita baca ayat-ayat tu dalam konteks tersebut tu membantu. Kadang yang Makcik Ani nak sangat-sangat ni out of the context. Kataan tersebut bukan dalam konteks tapi Makcik Ani faham. Tapi yang tu tak dapat lagi lah. Wallahualam. Macam wa antum ni kan. Macam untuk ingat dan kan. Tapi sedangkan kan. Sebab dia ya. beza konteks tu. Antum tatlun al-kitab tu. Wa antum. Dia kadang berubah makna dia juga kan, antum tu. Kadang-kadang lepas tu nanti kenapa Dia yang boleh ni lain? Yang ni kuliah lain. Ya Sebab kan? baris tu ke? Kan? Wa antum. Yelah, benda tu nuances tau. Yang kecil-kecil, sikit-sikit. Bila kita teruskan, nanti kita dapat. Bila kita teruskan, kita nampak. Dia nampak tu. Kita kena bayangkan. Bukan kita kena bayangkan. Dan Allah pun juga menyebut sebenarnya. Maksud saya bayangkan ialah bila Allah sebut tentang Quran ni, dia datangnya dari langit. Macam hujan. Keimanan kita tu macam hujan dari langit. Hujan ni kadang-kadang dia turun, dikena dengan semua orang. Ada orang tu basah kuyup, ada orang basah sikit, ada orang hujan turun lebat macam mana pun dia tetap tak basah. Jadi kita nak yang macam mana? Itu semua adalah ketentuan Allah. Jadi kita ni kena redha dulu apa yang Allah beri ke kita. Kalau Allah nak beri, senang. Tapi kita nak tak terima. Ada orang cara dia tadah dulu air hujan tu. Jadi dia dapat gunakan. Ada orang dia mandi ketika tu je. Dia dapat. Contohlah macam tu dari segi hujan tu. Saya buat analogi ni. Tapi semuanya tu daripada Allah. Dan kalau Quran ni pula diumpamakan tu. Maknanya hujan yang macam mana yang Allah kata ni yang dia sikit. Walaupun sikit tapi dia berterusan. Maknanya gerimis. Dia tetap menyuburkan tanaman tu. Semoga kita ni yang macam tu biarpun sikit tapi kita punya usaha tu berterusan kerana kita mengharapkan rahmat Allah, kerana kita menjalankan kewajipan kita sebagai orang Islam, orang yang kata tiada Tuhan yang selain daripada Allah, yang ikrarnya setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. That's why kita keep at it. That's why kita keep at the Quran. Bukan sebab kita pandai. Jadi kalau kita pandai, nanti kita jadi apa? Tak. Tapi sebab kita nak je. Kita nak sebab Allah suruh. Apa yang Allah beri kat kita, itulah yang kita with that, kita teruskan. Kita teruskan sampailah kita menutup mata. Jangan kita, macam itulah maksudnya tu. Kadang-kadang ada orang tak ada teknik lain pun. Ada orang Wi tak sekolah ke hari ni, Wi? Ada orang tak perlukan teknik pun. Maksudnya bukan tak perlukan teknik. Dia macam mana saya nak kata? Cepat. Ada orang cepat, ada orang lambat. Tapi kita kena fikir macam ni. Kita kena doa pada Allah. Kalau kita punya akhir dia, kita nak, ini salah satu teknik yang saya nak tunjukkan juga. Maknanya bila saya cerita ni, tadabbur dengan ayat, cuba kita buat sambil tu kita praktikkan terus. Kita mesti apply apa yang kita belajar. Kita mesti ingat tujuan kita. Kenapa Allah turunkan Quran? Kenapa Allah jadikan kita? Dalam surah 51,
ayat 55 dan 56 Allah sebutkan ni. Ni ayat 55 Allah kata apa? Ni kita sebab kita nak dapat peringatan kan. Cuba kita terjemahkan ayat tu. Sebelum tu kita baca dulu sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kata baca, memang kena bacalah. Baca tu sebab inilah kalam Allah yang bahasa Arab ni. Lafaz, inilah lafaz dia. Jadi kita baca yang diturunkan dalam bahasa Arab. Jangan terus pergi kepada terjemahan. Ini saya minta lah. Maknanya belajar dengan macam saya ni, kita belajar Quran. Jadi jangan tinggalkan membaca ayat-ayat Quran tu. Di situlah mukjizatnya. Yang lafaz dalam bahasa Arab. Di situlah juga praktis kita apabila kita belajar tajwid tu. Nak betulkan. Kenapa kena betul? Sebut tu, ni nabar, ni jangan kau kalah, ini kau kalah. Supaya kita internalize the lafaz and also the makna. Lepas tu. Jadi 3 perkara kita buat. Kita terjemah, kita baca tilawah, dan kita terjemah, dan kita tadabbur. So this is what we do. Dia tak semestinya pandai semua terjemah baru tadabbur. Tak, dia boleh jalan sekaligus. Ya. Yeah? Jadi yang ayat 55, surah 51, ayat 56. Surah 51 ialah surah Az-Zariyat. Lepas tu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Jadi lepas tu kita baca, satu kita terjemah. Ini teknik yang saya kira sikit. Satu hari buat satu ayat je. Tapi inilah yang paling berkesan. Sebab dia terus sampai kita sendiri yang baca, kita dapat manfaat. Allah kata, wa maksud dia dan. Zakir ini ada baris sukun. Maknanya dia adalah fi'il amar. Kalau fi'il amar tak ada waw, kita terjemah macam mana? Ingatlah. Ingatkanlah. Ini berilah peringatan oleh siapa? Oleh? Engkau Engkau, betul. Dan berilah peringatan oleh engkau. Apa? Maka inna Sesungguhnya az-zikra peringatan itu tanfa'u tak tahu. ia nafa'a ia fi'il mudhari'. Betul. Ia memberi manfaat. Ini mansub orang-orang akan orang-orang yang beriman. Jadi cerita dia hanya orang-orang yang beriman dapat mengambil manfaat daripada peringatan itu. Jadi kita ni dah tahu kita beri je peringatan. Apa peringatan yang kita nak beri tu? Macam saya beri peringatan. Macam Makcik Ani tadi beri peringatan. Makcik Ani beri peringatan melalui anekdotnya. Kak Ro memberi peringatan melalui pengalamannya. Kak Zarina esok memberi peringatan melalui sampaikan pula kepada anak cucu. Itulah beri peringatan supaya menjadi dia bermanfaat kepada orang yang beriman. Dan orang yang beriman ni kita tak tahu siapa. Maknanya yang tahu Allah. Tapi kalau orang tu dapat ambil manfaat, insya-Allah itu orang yang beriman. Ia memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Lepas tu, orang yang beriman ni mesti jelas tentang tujuan hidup dia. Kita baca ayat seterusnya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi, wa dan ma tidaklah. Khalaqtu Aku ciptakan telah mencipta oleh aku. Bagus. Al-jinna akan jin itu dan insan dan manusia itu kecuali kalau ada li selepas dia bukan huruf jar. Maksud dia ialah dia li lain, dia bukan li jar lagi dah. Dia panggil terjemah dia supaya.
Oh, supaya. Supaya. Okey. Li selepas dia fi'il. Supaya Lepas fi'il. Supaya F R R. mengabdikan diri. Supaya mereka mengabdikan Mengabdikan. diri akan akan aku. Aku. Akan aku. Maksud dia Allah kata, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maknanya apa? Itulah dia kenapa Allah ciptakan kita, supaya jadi hamba. Jadi bila ada perkara di dalam kepala kita, dia bukan. Kalaulah disebabkan kita lambat dapat tu, kita jadi hamba Allah. Kita jadi hamba yang sentiasa menghambakan diri pada Allah. Yang sentiasa hati kita ni sentiasa rendah. Kak Izzal angkat tangan apa nak tanya? Yang waw nun tu bukan waw nun mereka Bukan. I mean, Waw ni mereka. Ya, dia Tapi nun ni tapi baris nun. kasrah. Nun ni baris kasrah. Dia bukan baris fathah. Oh, kalau una Ah, tu baru. Kalau una tu baru ni marfu' kepada ya'budu ni. Ni Oh, okey. berdua. Ni sekarang dia bukan marfu', dia mansub. Oh, tu jadi aku. Dia jadi ya'budu, lepas tu nun tu baris kasrah. Maknanya supaya mereka mengabdikan diri kepadaku, Allah kata. Tapi kalau kita baca wakaf, kita tak dengar kan? Sebab itu dia untuk yang membaca Quran ni. Bila wakaf, kita ingat mereka mengabdikan diri. Dia tak ada mansub dia. Sini mansub sebenarnya. Sebab nun wiqayah maknanya menunjukkan balik semula kepada Allah tadilah, aku. Nun balik semula kepada tu ni, aku. Jadi, kalau kita ni tujuan kita, Allah ciptakan kita sekadar untuk kita jadi hamba. Supaya kita jadi hamba. Kalau disebabkan kita lambat dapat, kita ni tak sombong, disebabkan kita ni lembab, kita kata kita slow learner, kita kata kita lembam, kita kata kita tak boleh ingat, kita tak dapat. Kerana itu kita jadi hamba, itulah yang terbaik untuk kita. Sebab kita nak jadi hamba, kita bukan nak jadi tuan, kita bukan nak mendabik dada pada sesiapa pun. Disebabkan kita tak dapat itulah kita jadi hamba, itulah yang paling baik untuk kita. Sebab itu kita memenuhi tujuan penciptaan kita ni. Nak jadi hamba. Allah pula, Allah ingatkan kita lagi. Cuba kita terjemah ayat yang seterusnya. Saya rasa ramai dah boleh ni. Saya bagi guide sikit je pada vocab. Ya? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi satu. Kenapa kena sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu? Allah ni. Supaya Jangan bagi kacau kan. tak ada gangguan. Satu. Allah suruh kita ni ingat. Aku berlindung kepada Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh lindung kita. Aku berlindung kepada Allah. Lagi satu dia pun sebut dalam surah yang lain kan. Surah 16 ayat 98. Allah suruh kita surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 98. Allah yang suruh kita berlindung. Bila nak baca Quran, berlindung kepada Allah. Supaya syaitan tak ganggu. Yang boleh menangkis, menepis dan menghindarkan kita daripada gangguan syaitan hanyalah Allah. Kalau kita tak berlindung kepada Allah, kita sombong, kita geng dengan syaitan. Bila kita berpaling, kita akan berpaling daripada Quran ni. Bila kita berpaling, Allah sendiri yang akan berpaling daripada peringatan. Bila kita berpaling daripada peringatan ni, Allah kata dalam satu ayat yang lain, surah 43 ayat 36, nanti boleh buka. Maknanya macam ni, bila saya sebut perkataan tu, buka balik ayat tu. Lepas tu baca, terjemahkan. Bila dah boleh terjemahkan, boleh fahamkan, internalize ayat tu. Maksudnya, apa Allah nak daripada aku? Apa yang Allah maksudkan sini? Yang sekarang ni saya boleh ringkaskan je. Dia kata, dalam ayat ni Allah sebut, orang yang berpaling daripada peringatan, ni disuruh beri peringatan kan? Tapi orang yang berpaling daripada peringatan Allah, diberi peringatan, dia berpaling. Dia tak mau dengar. Allah kata, kami nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami sendiri yang akan adakan baginya syaitan. Lalu syaitan itu menjadi rakan karib untuknya. Tak usah katalah syaitan nak rasuk-rasuk kita. Sebenarnya kita sendiri yang lebih dulu berpaling. Kenapa Allah bagi macam tu? Supaya kita kembali kepada Allah. Jangan lupa minta semula perlindungan kepada Allah. Macam itulah. Supaya kita ingat yang kita ni lemah. Syaitan pun kita tak nampak tapi kita tak boleh
tangkis, melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan perlindungan daripada Allah. Jadi dekat situ, manusia ni selalu jadi tak nak mengabdikan diri pada Allah. Allah bagi clause. Allah dah tahu dah kita ni. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Okey, cuba kita terjemahkan. Ma Tidak. tidak Ya, uridu Tidak. FRA aku mahu iradah. mahu. Aku mengingini, aku mahu. Min daripada Kamu. mereka min dari Rezeki. daripada suatu rezeki. Ada yang gunakan tu betul, bagus. Suatu rezeki. Wa dan ma tidak Aku ingin. aku mengingini, aku mahu an sesuatu bahawa Yut'imu. yut'imu. Ini FRR mereka ta'am Makan. mereka memberi makan akan aku. Allah bagi promise. Tidak aku minta, aku mengingini daripada mereka daripada suatu rezeki pun, dan tidak aku mengingini, meminta, menghendaki bahawa mereka memberi aku makan. Maknanya beri makan kepada. Maknanya rezeki tu daripada dia. Jangan risau tentang rezeki tu. Belajarlah. Jadi je hamba. Dia tahu pada hamba dia ni berapa banyak yang hamba ni perlu. Jiwa kita ni mesti dia jiwa hamba. Tapi pada Allah. Jadi tu dia cakap tu. Selalu Allah kata tentang ni. Bila dia suruh mengabdikan diri, dalam ayat yang lain pun ada. Dia akan sebut pasal rezeki ni. Sebab kerana usaha mencari rezeki ni yang menyebabkan manusia lupa. Iaitu tujuan dia untuk jadi hamba. Tujuan. Allah bagi kita mudah lagi nak jadi hamba. Dalam surah Fatihah tu diwajibkan pula 7 ayat. Dan ada satu ayat dalam Fatihah iaitu ayat apa? Ayat surah Fatihah ni ayat yang 5 tu. ia akan Dia bagi kita. Semalam kita buat tu saya pakai mushaf latihan. Ni Allah kata ni. Iyyaka na'budu. Dia suruh kita kata. Maknanya Allah dah siap-siapkan buatkan kita skripnya tu. Supaya kita ingat tujuan penciptaan kita. Kita ikrar. Tapi ikrar ni pun kita susah. Kerana apa? Kita nak buat kerana susah. Takut-takutlah kita berpaling. Tapi tak apa. Kalau kita tetap juga buat, eventually kita akan dapat. Takkan siapa yang dah terfikir je nak belajar tu, mesti Allah bagi. Siapa terfikir je dia solat, walaupun hati dia berat, walaupun dia sibuk macam mana cari rezeki dan sebagainya, tapi dia tetap solat. Allah bagi juga nanti. Akhirnya dia bagi jadi jiwa hamba ni. Dengan tadi tu. Cara untuk memenuhi tujuan jadi hamba tu. Tujuan penciptaan. Iaitu hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Lain semua tak ada. Inilah dia ikrar kita ni yang kita kena ingat. Itu maksud dia kita cakap apa ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita Hanya kepada renew. kepada Aku janji kita tu sentiasa kita sebut 17 kali sehari tu. Hanya kepada engkau. Jadi supaya kita ingat tujuan Allah ciptakan kita untuk jadi hamba. Bila suruh jadi hamba, dia suruh kita minta tolong dengan dia. Hamba ni janganlah minta tolong kepada yang lain. Tak ada tuan yang lebih baik daripada dia. Tak ada tuan yang lebih pemurah daripada dia. Tak ada tuan yang menyayangi kita macam Allah nak sayang kita. Tak akan boleh. Sebab semua hamba yang kat dunia ni, dia juga yang beri. Sifat rahmannya. Kemudian sifat rahim dia tu direservekan kepada orang yang yakin. Orang-orang yang beriman. Ni beriman kepada apa ni? Beriman kepada Allah. Inilah konsep tauhid. Yang kalau yang di sini pula ikut sunnah Nabi.
Tauhid tu mesti ada dua. Dia mesti ikut contoh hamba dia yang terbaik pula. Tak boleh pandai-pandai sendiri. Kata hamba kepada Allah. Tapi tak nak tengok ketua para hamba. The one yang lead, yang memimpin semua hamba. Tu kena ada juga sama. Ikut Nabi SAW. Jadi jalan Tak, saya sambut sallallahu alaihi wasallam. Salawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang Allah sediakan tu Allah suruh kita minta. Cuba kalau kita faham je lah. Ada 3 jalan. Jalan dia, satu jalan apa? Ada 3 jalan. Jalan yang untuk bersyukur. Jalan yang lurus ni, jalan orang-orang yang bersyukur ni jalan yang pertama. Okay. So, kita minta ni jalan yang lurus. Ni kita minta. Kita dah tahu dah. Kita dah boleh terjemah. Jalan yang lurus tu maksud dia apa? Jadi kita keluar, kita cari jalan yang lurus tu. Contohlah kita buka surah 3 ayat 51. Kalau macam Kak Ro tadi ada cakap, saya dulu teacher suruh tulis. Dia tulis, dia salin ayat tu. Lepas tu penggal sendiri, lepas tu terjemahkan. Kalau kita dah tak perlu tulis, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita buat tu macam tu. Maknanya kita terjemah, kita baca, kita terjemah, kemudian kita hayati ayat tu. Okay, dia cakap apa ayat ni? Surah dah siap-siap penggal ni. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratun mustaqim. Jadi inna Sesungguhnya Allah Allah Rabbi Tuhanku Tuhan bagiku. Kalau dah belajar, kalau nak cakap Tuhanku macam ni boleh juga. Tuhanku wa dan Tuhan bagi kami. Bagi kamu, bukan kami. Maka mengabdilah abdikanlah diri oleh kamu akannya lepas tu hadza ini kan ayat namaan. Ini adalah jalan lurus yang lurus. Orang-orang yang Bukan orang-orang yang lurus, jalan yang lurus. Lurus tak ada. Iaitu jalan tu, jalan apa tu yang lurus tu? Jalan mengabdikan diri pada Allah. Jalan menghambakan diri kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Selain daripada jalan tu tak lurus. Selain daripada jalan tu, dia akan jadi jalan yang kedua ni. Ni jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka. Boleh cuba kalau tengok surah ni. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Kita buka surah 4, 69. Setiap kali kita jumpa ni, maksudnya dengan contoh-contoh ayat ni, kalau kita selalu je the same ayat, selalu pun kita guna, kita akan menguatkan kefahaman kita pada ayat tu juga dan menguatkan iman kita, kerana keyakinan kita kepada apa yang Allah turunkan. Jadi dia sebut dalam surah 4 ayat 69, kita yang ini lagi ayat yang mudah-mudah lagi boleh kita terjemah. Senang sikit nak terjemah. Kalau tak tahu semua, takkan tak tahu separuh. Macam tu. Mesti dah tahu sikit. Wah dah tahu, man dah tahu. UTE ni taat. Cuba. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betul tak Kak Ro? Ini yang Kak Ro maksudkan tadi. Bila kita boleh penggal, bererti kita boleh separatekan kalimah tu.
yang benar dan Bila syuhada. kita boleh separate kalimah, maknanya kita dah kenal kalimah. Betul ke Kak Roh? Betul, teacher. Cuma sama ada satu perkataan tu kita ada vocab ke tidak. Ya, Okey. kita Kita tahu cuba. ke tak nak terjemah, tapi kita dah tahu, oh ni satu perkataan. Okey. Jadi cuba. Wah, Wah, dan man, Barang barang siapa siapa barang siapa, Yuti'i sesiapa yang yuti'i taat dia kepada taat kepada Allah pada Allah akan Allah akan dan Allah Rasul. akan Allah dan Rasul itu, maka mereka itulah maka ulaika mereka mereka itu bersama bersama orang-orang yang bagi orang-orang yang an'ama telah beri nikmat telah memberi nikmat oleh Allah Allah atas atas mereka. Siapa mereka tu? Daripada Nabiyin. Terjemahkan an-nabiyin. para Para nabi dan Para nabi. Para nabi dan okey, orang yang benar. sebelum tu. Bila kata para nabi, semua nabi yang Allah ceritakan tu, maknanya itulah orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dalam Quran banyak dah sebut nabi. 25 rasul ada dalam Quran. Ya. Tu semua termasuk. Nabi adalah rasul. Kalau seorang rasul mesti seorang nabi. Seorang nabi tak semesti seorang rasul, tapi Allah sebut juga dalam Quran ni para nabi. Yang di 25 dan juga yang lain. Maknanya inilah orang yang Allah beri nikmat. Tak termasuk nama kita. Nama kita tak masuk situ. Nama atuk kita tak masuk situ. Tak tahu. Nabi tak ada. Nabi ni bukan boleh pas-pas. Nabi punya jawatan adalah dilantik. Allah lantik. Kemudian siddiqin. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Siapa contoh? Memang ada gelaran pula. Ada contoh. Siapa kita nak bayangkan? As-Siddiq siapa? As-Siddiq Muhammad kan? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada contoh. Yang orang yang ni memang dah dijamin syurga. Bukan yang nama tu. The Siddiq Brothers. Not necessarily. Mungkin tidak, ya, mungkin tidak. Maksudnya macam itulah. Siddiq. Bukan orang yang dinamakan Siddiq. Lepas tu syuhada. Siapa syuhada? Dan para syuhada, orang-orang yang Siapa syuhada? Bukan yang berperang di Palestin sekarang ni. Bukan yang mati. Itu kita tak tahu. Tapi yang Allah dah kata, yang dia sebut dalam Quran. Siapa dia? Yang Nabi dah sebut. Umar. Contohnya Umar radhiyallahu an. Contohnya Uthman. Selain daripada yang Nabi tak sebut tu, kita tak tahu. Jadi ni contoh dia. Terus pergi kepada contoh tu. Syuhada. Wassalihin. Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat dan orang yang mengikut sahabat. Orang yang mengikut sahabat dengan cara yang paling baik. Surah 9 ayat 100. Baca pula nanti surah 9 ayat 100 tu. Tengok siapa yang dimasukkan. Kita tak baca hari ni. Tapi macam gitulah. Maknanya bila kita nak terjemah, bila kita nak tadabbur tu, semuanya Quran tu akan menerangkan Fatihah tu. Jadi dekat situ, dia ceritakan tentang jalan orang yang dimurkai. Selain daripada jalan tu, jalan yang, ini jalan yang disebut juga sebagai jalan orang-orang yang bersyukur. Jalan orang-orang yang bersyukur. Bersyukur maknanya taat. Yang selain daripada tu, kufur. Jalan orang yang dimurkai, kufur. Jalan orang yang sesat pun jalan kufur. Sama je. Cuma dia punya pembahagian maudhu ni ialah dari kalangan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Contohnya raja. Daripada kalangan raja. Kalau maudhu ni contohnya dimurkai raja. Lagi contoh raja dalam Quran, Fir'aun. So every time kita baca dalam tu, kita tengok ini orang yang Allah murka ke atas mereka. Dari kalangan selain daripada raja, ulama. Semua ada ayat dia. Orang alim.
orang yang ahli kitab. Maksud termasuk ahli kitab. Lepas tu daripada kalangan pembesar. Siapa? Dalam Quran tu ada sebut nama kita tak ada. Besar mana pun kita tak ada. Maknanya kalau kita belajar Quran pun kita ada peluang. Katalah kita dekat dunia ni memang orang besar. Kita memang nama pun orang besar. Kereta besar, rumah besar. Jadi kita pembesar lah kiranya. Badan pembesar. Lepas tu. Jadi kiranya orang yang pembesar ni dia kalau dia tak ikut jalan yang tadi, tak ikut jalan yang lurus, bukan jalan hamba, ambil jalan selain daripada jalan hamba, dia termasuk dalam golongan yang dimurkai sebab dia ada kuasa. Dalam Quran disebut siapa? Pembesar ni. Haman, disebut Abu Lahab. Ini semua golongan pembesar. Kemudian golongan Orang kaya. orang kaya. Orang kaya siapa? Ahli korporat. Nama kita tak sebut. Kaya macam mana pun tak sebut. Tapi maknanya ada peluang lagi. Kalau kita baca Quran ni, kita terus insaf. Tak nak jadi orang yang begini. Tak nak jadi orang yang dimurkai. 17 kali baca ni. Orang kaya, contohnya ialah Qarun kalau dalam Quran. Raja Fir'aun. Macam tu. Ada lagi raja lain. Raja yang berlawan dengan Nabi Ibrahim pun ada. Jadi kat situ kita terus bila baca Quran, ayat ni menerangkan Al-Maud. Kemudian Al-Dhalin. Al-Dhalin ni jenis kufur juga. Tapi jenis yang macam mana? Golongannya pak turut. Golongan yang ikut je, malas nak fikir. Dipanggil juga dia kafir juhud. Lagi apa? Jalan apa? Jalan, malah tadi dia sebut yang Dhalin ni. Jalan golongan yang Al-Dhalin. Ustaz. Yang Sesat. sesat. Dia Dhalin. semua sesat. Dia maksudnya dia tak nak fikir. Dia nak ikut aja. Dia jadi dalam erti kata lain pak turut lah. Yang ni perangai macam setan. Yang ini pula perangai dia macam haiwan. Lembu dicucuk hidung. Semalam saya ada bagi. Tapi saya pun dah lupa. Ni semalam tak kita punya ni kan. Jalan ni. Jalan orang yang ikut tradisi. Jalan pak turut lah kiranya ikut majority. Itu Al-Dhalin tu. Al-Dhalin jalan orang-orang yang pak turut ni juhud. Malas nak fikir. Jadi dia ikut aja. Ikut tradisi. Kemudian lagi satu ikut apa tadi? Ikut ketua. Ikut tradisi dan juga ikut ketua. Betul lah, pak turut lah tu. Tradisi dan juga ikut majority. Suara ramai. Yang ahli sihir Firaun tu kan, istana Firaun tu. Tapi dia sempat bertaubat. Ahli sihir tu semua sempat bertaubat. Tinggallah Firaun dan kuncu-kuncunya. Pembesar dan orang kayanya. Jadi dekat situ kita baca ni, kita ingat balik semula ikrar kita. Kita ingatlah. Jadi kita akan tak nak jadi. Bila kita berdoa, walaupun hanya Fatihah je yang kita tahu. Hanya Fatihah je. Semua belajar terjemahan tapi saya dapat Fatihah je. Alhamdulillah. Sebab Fatihah ni dia ringkasan kepada seluruh Islam. Yang kali kita baca, kita dah nampak dah framework ni. Yang ini je pun yang Allah wajibkan. Janganlah bila Fatihah je pun kita dah give up. Bila Fatihah kita tak dapat pun kita dah maju dah, tak nak datang. Tak boleh kena tanya. Jangan macam tu lah. Kalau kena tanya kita tak datang lagi, kita lah yang rugi. Dan dirugi juga rugi sebab rasa macam tak diberitahu apa masalahnya. Tinggalkan sahaja. Tak fair gitulah. Jadi saya harap kelas kita ni sahabat-sahabat semua dapat manfaat yang banyak. Jadi kalau ada rasa muskil, rasa macam perlu penjelasan, perlukan bimbingan, bagi tahu. Ramai dalam kelas kita sebenarnya yang suka sangat nak bantu. Macam mana mereka rasakan mereka dapat bantuan daripada sahabat-sahabat yang lain. Mereka suka nak bantu sahabat-sahabat juga yang baru ni. Contohnya Makcik Ani, contohnya Dr. Ruhiza, Kak saya panggil Kak Aro je. Kak Aro, ada yang lain, Kak Rosna. Semua sentiasa nak bantu. Ya. Ustazah, tadi Ustazah sebut jalan Allah sediakan 3 perkara kan? 3 jalan. Jalan Baru tu disebut. Baru sebut untuk bersyukur, orang jalan untuk
bagi orang bersyukur atau taat. Yang dua lagi, Ni jalan tu maksudnya macam ni. Ada 3 jalan dalam surah Al-Fatihah tu. Ada 3 jalan yang Allah kata tu. Maknanya satu je jalan yang bersyukur. Iaitu jalan orang yang Allah beri nikmat tu. Ini jalan syukur. Ini jalan okey. syukur. Manakala yang dua-dua tu jalan kufur. Sama ada dia daripada peringkat orang yang dimurkai. Ini jalan orang yang dimurkai. Jalan orang yang daripada kalangan raja, pembesar, ulama, orang kaya. Mereka ni ada ilmu tapi mereka tak gunakan. Mereka sembunyikan. Mereka salah gunakan. Mereka memperdaya orang lain. Macam itulah. Okey. Lagi satu ialah jalan Ad-Dhalin. Jalan kufur juga ni. Sebab jalan ni orang pengikut. Ni jalan pengikut. Dia nak ikut, dia nak jadi pak turut je. Pak turut. Dia tak nak responsibility. Dia ikut orang ramai. Orang yang suka ikut orang ramai. Majority. Ini semua Allah sebut dalam Quran. Ada dalil-dalilnya. Ada yang suka ikut tradisi saja. Ikut nenek moyang. Tak nak berubah. Jadi semua tu jalan kufur. Ini pun kufur, ini pun kufur. Kenapa saya cakap macam ni? Semalam, bukan sebab apa. Ada persoalan lah kan. Ada tak beza? Maksudnya, is this heavier ataupun Ad-Dhalin ni lighter than Al-Maghdub? Tahulah dua-dua kufur. Tapi sebenarnya dalam Quran tak ada. Dua-dua masuk neraka. Orang yang jalan lurus ni, dia patutnya dia tak nak. Sikit pun tak nak. Hamba tu tak nak sikit pun kena dengan siksaan Allah. Dia tak nak. Maksud orang kata, tengok pun tak nak. Itu sepatutnya sifat orang yang beriman. Bukan dia kata, tak apa kalau masuk pun sekejap nanti kita boleh keluar balik. Siapa pernah fikir macam tu? Pernah tak terfikir macam tu? Pernah tak ada orang cakap kat kita macam tu? Kalau saya pernah lah. Saya pernah dengar. Dulu saya pun cakap kat cikgu saya. Kata, tapi kan semua orang kata, ustaz kata. Jadi tu siapa yang kata? Betul ke ustaz kata? Betul ke kita yang kata atau dakwaan? Orang kata apa? Kalau masuk neraka pun sekejap je. Jadi apa yang berlaku pada orang yang kata macam tu? Perkataan itulah yang menyebabkan dia orang tu masuk neraka. Dia kata ayat ni. Dalam contoh dia ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik. Jadi, cuba terjemah. Ini dah senang-senang jugalah. Wah. Dan telah berkata mereka Qalu telah berkata mereka Bukan dah qalu. Telah berkata oleh mereka lan. Ni kita dah belajar. Tidak sekali-kali. Betul. Tidak sekali-kali tamassanana. Okey, tengok kat sini pelan-pelan. Menyentuh. Betul. Ia menyentuh api neraka. Okey, so slow. Jangan laju-laju, nanti miss. Dia kata kita kan baru belajar buat kita. Nak belajar peringatan. Jadi kalau belajar laju terus miss nanti. Miss sempang lah, miss apalah kan. Nak tambah. Ia menyentuh. Lepas tu ada domir selepas fi'il kita tambah. Akan. Kemudian an-naru ada isim marfu selepas fi'il tambah oleh apa? Api neraka itu Melainkan kecuali boleh melainkan boleh ayaman. Okey, ni nampak frasa sifat terus letak yang. Lepas tu yang dah belajar modul 2 baru je belajar. Yang belum belajar tak apa, don't worry. Nak tanya je. Ini isim mansub. Isim mansub. Belum belajar kot yang ni. Tapi kita nampak isim mansub maknanya dia menunjukkan dalam.
kecuali dalam beberapa hari. Ataupun ini kalau mustasna apa? Tak payah cakap dalam pun tak apa. Beberapa hari hari daripada yaum jadi ayam. Beberapa hari yang ma'dudah, adada. Jangan maknanya yang dibilang. Yang dibilang. Yang dibilang maknanya yang tertentu. Adu musuh. Bukan adu, bukan musuh. Can you Dia dari ask sini. what's happening? Apa dia? Adu. Who is asking what's happening? Kembali. Hah? Adu. Adada. Sorry. Dia daripada adada. Ada. Bilangan. Mengira. Dia punya perkataan tu bilang. Bilangan. Daripada adada, membilang. Telah membilang oleh ia. Jadi yang dibilang, yang dihitung, yang tertentu. Boleh? Bilang. Okey, ulang. Dan telah berkata oleh mereka, maknanya mereka berkata. Tidak sekali-kali, bila ada lepas qalu tu maknanya lepas tu adalah perkataan cakap ajuk. Cakap ajuk. Bila ada qalu, biasanya lepas tu cakap ajuk. Dan mereka berkata, dia kata apa? Api neraka tu tak sekali-kali dapat menyentuh kami. Kalau sentuh pun 2-3 hari je. Ada beberapa hari je. Hari tertentu je. Dia maknanya dia boleh keluar. Dia rasa dia boleh keluar. Kalau kena pun sekejap. Kalau masuk neraka sekejap. Kalau orang yang beriman tak mungkin cakap macam tu. Orang yang beriman tak nak. Tengok neraka pun tak nak. Jadi sentiasa doa. Ya Allah jauhkan kami daripada api neraka. Wa qina adzabannar. Lepas tu Allah pintakan. Katakanlah oleh engkau. Ambillah. Adakah ittakhadtum telah mengambil oleh kamu di sisi Allah bagi Allah akan sebuah perjanjian. Akan sebuah perjanjian. Maka lan tidak sekali-kali yukhlifa ia menyalahi oleh Allah akan janji baginya. Atau taquluna FRKS. Takut mereka. Kamu. Tawaunun kamu Tawaunun kamu. Betul. Kamu mengatakan ala atas Allah akan apa yang tidak ta'lamu kamu ketahui. Maksud mafhum dia apa? Maksud dia apa? Cakap macam ni kat dia orang tu. Cakap kepada orang yang buat dakwaan begitu. Orang ni buat dakwaan. Ini dakwaan ni dalam bentuk cakap ajuk ni. Katakan kepada orang yang membuat dakwaan tu, katakan apa? Katakanlah. Makna katakanlah. Adakah, kalau kita bahasa pasar macam mana? Adakah telah mengambil oleh kamu di sisi bagi Allah akan sebuah perjanjian, maka tidak sekali-kali ia menyalahi oleh Allah akan janji baginya? So tanya. Mafhum dia? Bila ada janji dengan Allah ni? Ada buat perjanjian ke? Ada ke buat perjanjian? Ada ke Allah kata macam tu? Kamu kalau masuk neraka sekejap je. Ada tak? Ada tak dapat surat, dapat watika? Masuk macam itulah. Ada sijil? Ada? Ada ke? Kalau tak ada, ataukah kamu sedang mengatakan ke atas Allah apa yang kamu tak tahu? Dia suruh tanya gitu. Macam tu. Nampak? Jadi kat situ tadi, balik semula ni surah 2 ayat 80. Maknanya tak boleh kita kata macam tu. Kita tak ada nama kita dalam neraka pun tak ada. Dalam syurga pun belum tentu. Jadi kita kena buat je dulu sebagai hamba, buat dengan harap
depan, bila kita buat tu, Allah pandang usaha kita. Allah nampak kita. Bukan the end result tu, maknanya bukannya result tapi journey kita tu. Kerana semata-mata jiwa hamba kita tu, kita tahu kita sedang berada di atas jalan yang lurus dan kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Itulah di framework di Fatihah ni, framework kepada seluruh Al-Quran. Setiap kali kita baca, inilah framework yang kita nak. Maksudnya dia terangkan pasal apa ni? Ni terangkan pasal apa ni? Macam tu. Boleh? Alhamdulillah. Nampak tak Kak Zarina ataupun sahabat-sahabat yang lain macam mana teknik tu? Maknanya kalau dengan tadabbur, dia yang Makcik Ani kata tu konteks. Dia akan membantu sangat dari segi konteks dan untuk kita ingat perkataan. Kosakata mesti dengan konteks. Kita bayangkan bahasa Melayu pun. Tiba-tiba je kita nampak ejaan rendang. R-E-N-D-A-N-G. Ni rendang ke rendang? Dia kata nak kena tengok konteks. Oh ni konteks hari raya rendang kot. Macam itulah. Kalau konteks di luar hari raya, tu pokok yang rendang agaknya. Tengah cerita pasal tanam-tanaman tadi dengan Kak Ro, mungkin cerita pasal pokok yang rendang. Tak cakap pasal pokok rendang. Tak ada pokok rendang kan? Macam itulah maknanya. It's so true. So tak boleh lari daripada 3 perkara tu tadi, iaitu tilawah mesti sebut lafaz tu bahasa Arab. Yang bahasa Arab. Yang bahasa sebab Allah turunkan Quran tu dalam bahasa Arab. Kalau dia turunkan dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi Allah turunkan dalam bahasa Arab. Jadi kena belajar. Bagi sesiapa yang Quran dia sebutan tu masih lagi belum baik, belum betul. Teruskan belajar tajwid. Teruskan belajar sebutan, tahsinkan bacaan. Kedua, terjemah. Jadi terjemah tu perlukan usaha yang berterusan. Dia bukannya one off thing. Jadi teknik tu berbeza. Betul tak Makcik Ani? Kalau dengan Kak Ro, saya rasa teknik berbeza. Makcik Ani dengan Kak Ro pun. Dengan Kak Nas pun saya tengok berbeza. Kak Nas sekarang baru cuba. Dengan Kak Laila mungkin tak sama. Macam tu. Betul ke? Tak sama. Saya dengan Cik Kap pun tak sama. Saya dengan Cik Kap yang sama buat tu, teknik kita tak sama. Cik Kap lagi tak boleh tak menghafal. Saya ada sikit-sikit hafal. Tapi perlu macam mana yang sama tu, kena konteks. Mesti tadabbur. Tu yang ketiga. Mesti tadabbur. Tadabbur, di situlah penggunaan bahasa Arab tu kita akan nampak. Bahasa Arab yang kita belajar ni. Walaupun modul 1, dah boleh guna. Betul tak? Tadi boleh guna tak? Kena guna teacher bagi itulah kan. Tapi susah sikit. Tapi boleh guna tak yang tadi? Boleh. Setakat ni yang saya keluarkan ayat ni, ayat Praktis, tu. Boleh tak guna? Boleh tak ada sebahagian tu dah boleh apply tak? Boleh. InsyaAllah. Boleh tak Kak Zarina? Wah boleh, Lan boleh, paling tidak huruf tu dah dapat. Betul tak Kak Eza? Ya, betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan give up. Itu je lah. Jadi ingat kata apa Allah Ta'ala selalu pujuk kita ni. Sabar. Dia kata siapa yang bersabar, Allah yang akan bersama mereka. Surah 29 ayat 69. Yang bersama orang yang sentiasa berusaha memperbaiki itu adalah Allah. Innallaha la ma'al muhsinin. Tu kita hari tu kita dah buat juga ayat tu, kita dah ceritakan. Tapi itulah ayat motivasi untuk saya pun sama juga. Ingat, siapa yang bersama? Siapa yang bersama kita? Surah terakhir, ayat terakhir surah Al-Ankabut ni. Macam tu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang yang muhsin tu maknanya dia berkorban. Dia datang, dia berkorban nak buat baik. Dia berkorban. Dia go out of their way for the sake of Allah. Semata-mata kerana Allah. Jadi ini orang yang Allah kata bersungguh-sungguh. Jadi siapa Allah akan bukakan jalan-jalan untuk mereka dan juga Allah bersama mereka. Kalau Allah yang bersama kita, siapa yang boleh kalahkan kita? Siapa yang boleh halang? Tak ada. Allah jugalah. Okey? Baiklah. Jadi sebelum saya ambil kesempatan di sini
sebagai kelas ni, kelas modul 1 yang terakhir untuk bulan Ramadan ni, saya bagi pihak Rumah Haji Ampang dan juga Nahur Ringkas, termasuklah Cik Kap, Muhammad Bazir, Cik Zaziman, Puan Sri Ainun dan juga Datin Sri Syamsidah mengucapkan jazakumullahu khairan atas sumbangan dan juga dukungan serta sokongan yang diberikan semua pelajar, sama ada secara fizikal, secara online dan juga yang menonton rakaman. Kami tak dapat nak berikan apa-apa balasan melainkan doa sahaja yang kami dapat titipkan di setiap dalam setiap doa kita lah, insya-Allah. Doa ibadah, doa masalah. Bagi saya sentiasa pelajar-pelajar semua sahabat-sahabat dalam ingatan saya. Maknanya itu je lah yang saya harapkan. Dan sempena itu juga saya memohon ampun dan maaf bagi pihak yang saya sebutkan tadi, Rumah Haji Ampang dan juga Nahur Ringkas, atas segala kekurangan dan kepincangan serta kesilapan yang kami lakukan. Kesalahan saya mungkin kadang-kadang terlebih bergurau, tersilap bicara lah. Jadi saya mohonkanlah keampunan untuk saya juga. Semoga Allah tutup kelemahan-kelemahan kita semua dan semoga Allah ampunkan kita. Dalam bulan Ramadan ni saya mohonlah sahabat-sahabat selit doa. Orang selit order je kan. Selalu selit order. Ni selitlah doa. Selit doa untuk saya. Ordernya tu je lah. Selit order tu. Doakan. Kemudian lepas tu insya-Allah kita akan salurkan teruskan maklumat tentang kelas-kelas yang akan disambung semula selepas Ramadan ni, selepas Raya Cuti Raya dalam grup Ramadan 2025 ni. Jadi saya harap kita akan berjumpa lagi, kita akan menyambung lagi pengajian kita, ya. Untuk macam tadilah saya minta maaf. Tak ada apa lagi yang saya nak kata melainkan minta maaf sangat-sangat apa segala kekurangan. Macam itulah Sama-sama kita. Kak Ani boleh kot mewakili kami. Kak Ani mewakili pelajar. Sepatah 2 kata kepada Teacher Aida. 2 kata ada Allahu Akbar. Dekat sikit mic tak dengar. Yang pertama sekali syukurlah pada Allah yang bagi kita. Alah sedihlah pula. Allahu Akbar. Yang telah memberi peluang lah pada kita semua untuk mendalami lagi ilmu Al-Quran ini dan memahami, dan supaya kita tadi dapatlah melalui jalan yang Allah yang Allah redha. Jadi dan rakan-rakan semua ucapkan banyak-banyaklah terima kasih pada Ustazah. Tak boleh cakap lebih-lebih lah. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Ustazah. Bersabar dengan kami. Soalan. Walaupun kita dah cakap pun tanya lagi tak faham. Alhamdulillah. Tahap kesabaran yang tinggi. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah kalau begitu kita ada apa-apa siapa-siapa nak cakap, ada siapa yang saya tersilap tu nak menuntut. Saya tak ada apa-apa pelajar saya semua tak ada yang saya simpan. Maksudnya tak ada. Maksudnya semua tu saya lapang aja dada saya. Saya jangan tak payah minta halal ilmu. Ilmu ni semua halal dan keberkatan tu kepada Allah sajalah kita pohonkan keberkatan. Itulah juga doa saya kepada semua, untuk semua. Kepada Allah untuk semua. Semoga Allah berkati usaha kita ni. Usaha Nahur Ringkas ni kecil aja. Tapi sahabat-sahabat yang mengikuti ni sebenarnya memulakan mengorak langkah yang menjadikan inilah dia jariah kita. Mudah-mudahan Allah terima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita akhiri dengan doa. Malam tadi saya baca doa tu dalam bahasa Arabnya. Jadi hari ni saya baca dalam bahasa Melayu dia.
Daripada hadis Nabi SAW ketika daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah jarang sekali Rasulullah SAW berdiri untuk meninggalkan sesuatu majlis sehinggalah baginda SAW mendoakan sahabat-sahabat baginda dengan doa ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, habuankanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat membentengi antara kami dan maksiat kepadamu, dan juga daripada ketaatan kepada Engkau. Kau habuankanlah kami daripada ketaatan kepada Engkau yang dengannya dapat menyampaikan kami kepada syurga-Mu, ya Allah, dan daripada keyakinan kepadamu yang dengannya kami dapat memandang remeh musibah dunia ini. Dan Engkau senangkanlah kami dengan pendengaran kami, pelihatan-pelihatan kami, dan akal kami selama mana Engkau menghidupkan kami, ya Allah. Dan Engkau jadikanlah pewaris-pewaris kami, ya Allah. Engkau timpakanlah balasan ke atas orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Dan janganlah Engkau timpakan musibah bagi kami pada agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami dan juga kepuncak tertinggi pencapaian ilmu kami. Dan janganlah Engkau biarkan kami dikuasai orang-orang yang tidak menyayangi kami. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.